Kata apa we birthday kat ni jalan tadi. TikTok apa komen. Gila. Tadi abang suruh tag. Macam mana nak tag happy birthday? Nak janda nak tag happy birthday pun tak reti. Aduh, macam mana? Boleh lah duit kau. Boleh lah. Kita kena jadi apa, Beda? Kita kena jadi apa? Jala. Aku nak kena ajar tam juga ni, Beda. Apa jala? Nah. Tangkap, tengok. Boy, mana perangkap kau? Ambil tu. Kalau beli ikan sepat ambil tu. Sementara laut tak ada. Kau je nak pergi lah. Ha? Tak pernah. Rodok kan? Aku pilih lah pagi semua ni. Naik motor. Betul apa? Ha? Betul. Faham main nak bawa kopi pula. Duluan ni agak. Tak kata bawa Cik Imam. Saya ingat apa ni? Bawa Cik Imam. Peace. Rekod ni. Peace. Babi.
Oh, sejuk. Kita kena cari teh panas dulu. Yang kita duduk tu. Tolong buka yang gelas aku ya. Bukit memang. Tarik kuat sikit. Selit kat tu. Jom. Okey dah. Kat orang ramai pula. Hotel tu. Kena. Sedap dah. Ni. Ambil ni tu. Sekarang kita interview Bella macam mana Bella? Okay. Kita ada kat Teh Valley berapa dah? Oi, sejuk sangat hari ni. Oh. Ni, kebas ni cari-cari ni. Oh. Okey, siapa yang tak mari? Kabus. Kabus. Cari makan dulu, cari makan dulu. Kena cari teh panas dulu. Ha? Apa dia? Ini kat mana rumah? Bukan, Teh Valley 2. Dah sampai sini. Ambil apa? Pan kan? Dengan spoon. Boleh lah. Apa ya? Lepas ni tahu nak makan apa? Belum nak makan apa belum? Pau panas. Ada masak lemak cili padi. Nak makan yang mana sekarang ni? Sejuk. Nak makan tempat lain kan? Lagi kita nak makan ni, nak minum bagi panas sikit ke badan. Lagi ingat nak makan dekat apa? Ini saja je lah. Tapi kalau nak makan dia, lagi. Lagi tak payah makan lah. Kalau apa tak mau, kalau tak nak makan dah pun. Kat sini tak payah makan kat rumah. Masuk dalam jalan sini tu. Spoon lah. Lepas tu sampai lah. Ni ada, macam ni tak spoon. Okay, ini menu dia. Makan belah sini eh? Nak buat sini. Boleh ya, tak mana. Tak belakang apa. Boleh lah.
Tadi dia. Nak beli air pakan. Ni nak beli air pakan. Yang kecil tu. Yang kecil lah. Ini besar. Okey, okey. Jalan-jalan hilang kejut je. Mana peda? Belakang. Tu gelah rotak tak beli lah, gelah strawberry. Dia akan topi ni. Gelam adik. Hang tu tak boleh nampak cermin hang ni. Nampak cermin je. Repair rambut. Ni hujan. Kalau macam hujan yang macam ni. Baju hujan ada weh dah. Saya je. Di pantai ni nanti boleh. Kau nak ikat kat mana? Kat seat motor weh dah. Ha? Ikat kat beg. Kau kena beli kambing ke weh dah? Oh, kambing tu. Tu. Kambing tu. Ikat kat belakang. Ya. Ha, ni yang kecil ni ada weh dah. Ni. Tapi orang ikat kat beg. Kat depan tadi. Kat depan. Jom beli jagung susu siap makan. Ya, kejap. Bagi satu je kat adik. Kat dua kan? Bagi kat adik ni. Mana Bella tunjuk cincin kau. Kamera. Nama. Tu kau tunjuk pak ni kat sini ni. Nak beli apa Tam? Tak ada ni. Mana ada peta-peta ni. Kita ambil yang ni. Baiklah. Tak, abah hang gini. Abah hang kerja toilet je dia. Dia biasa dah. Kencing sungguh. Yang ni kencing orang sudah. Hello, kita nak buat review apa-apa. Nah.
Sekarang kita berada di Sekarang kita berada di Cameron Highland. Tak tahu? Cave Farm, Cameron Highland. Macam depan kan? Dekat. Kat sini banyak baju-baju kecil-kecil pun boleh main tengok ni. Kalau nak kenal boleh beli. Kat belakang ni ada strawberry coklat. Kat belakang ni, kat belakang kamera ni ada strawberry coklat semua. Kau tunjuk. Tekan. Oh, beza dekat awet tu. Dah, di sana. Boleh buat pilihan apa? Mari pakai semua ramai-ramai Cafang. Oh, penuh. Cuaca sejuk gede. Best Itu je review. Itu je. Jom. Mari. Kita pusing. Banyak lagi kedai tak pusing lagi. Macam-macam semua ada. Batai, strawberry. Yang kau tunggu fokus kau tu kenapa? Sini kedai. Oh, tak hati lah saya. Tak cakap. Anggur Izan. Kita nak mendaki ni dah. Kau tahu ada berapa anak tangga ni? Berapa itu abang kira lah? Banyak. Kena naik ni lah. Betul lah. Abang kira dah batas lupa. Sejuk. Berapa itu kak? Yang angah kira itu tak cukup kan? 215? 200 berapa? Tak cukup ke lebih? Sejuk tak habis lagi dah. Gigil lagi. Dia kira sampai atas lupa. Kau kira? Allahu Akbar. Nak lingkup pula. Aku punya dah ni yang kena tukar flavor Sekejap, baik. aku nak isap tu. Aku nak terima tu. Aku kalau setahun tu boleh terima lah. Lepas tu, Kalau dia balik ni lingkup tak terima. lepas tu cakap benda ni tak Jatuh tahan. pula. Bini aku tak terima dia kata. Lepas tu alasan benda ni tak tahan. Okey, sekarang ni kita ni ada berapa step ni tangga. Tu dia. Kalau aku beli yang pattern ni, aku beli 4. Kau kata Dah bersedia dah Peta? Ya, kita interview. Interview kan dekat sana. Sekarang ni kita nak hiking ni, nak naik apa anak tangga ni Peta? 215. 215. Lutut kena kuat ni. Tak kuat lutut tak boleh. Siapan. Boleh nak Siapa dia? macam jogging dia tu. Dia kena selesai sikit sebelum naik tangga. Sekejap. Jauh sikit. Belakang dia apa lu? Mama, panaskan badan dulu. Banyak naik tangga kan. Kita orang main ni bukan ni bawa ni atlet ni. Main. Wakil CPI. Wakil CPI. Ni wakil-wakil orang Kedah lah. Kalau awak cakap lah. Kita tahu. Orang lain-lain.
ikut lah mana-mana pun. Oh, bateri tak ada. Kita bawa bukti balik. Peace. Itu 15 4 2 bulan kan. Pak Kota 24 Saberi 420. Pak Kota 20 Saberi na Saberi. Ada. Ni kalau kena ada jumpa apa? Macam baju hujan dengan plastik tu beli lah. Ha. Kalau ada jual kat sini. Hari kita nak naik motor tu takut basah pula. Dia memang berembun ni. Takut mati bocor. 2 paket sebelum 5 paket dulu kakak. 2 paket sebelum 5 paket dulu. Siapa yang ke 115 Ali 115 Tengok cek suhu berapa ni. Dah. Nak makan strawberry tak? Makan kita beli dulu buat makan. Dah mak ngah beli hak kita makan. Kau nak beli yang campur tu apa tu? Bikin je. Lepas ngah tu mak ngah beli. Kita beli nak balik je. Strawberry sama. Strawberry colour je. Habis strawberry putih mak tuang macam sedap penuh je tengok. Tak sangat ke strawberry putih? Sama je tau. Aku rasa bayar lepas pula. Oi, suhu 19. Sejuk. Suhu hari ni tanah rata 19. Trade ni trade kali lagi boleh cuba extra tau. Tu berapa mah? Itu yang bini yang tengok tu berapa kata? Satu malam. 300 tak? Yang mana? Tu. Oh, aku kalau dengan pentas ni aku cari hak Jumaat je pentas. Nah, tengok tu yang bini juga. Kalau boleh ada bilik, tapi tu lah mula nak ambil bilik tak boleh berdiri je pula. Tapi cantik sebelah kandang kambing. Asal rendah sangat? Mana pondok je. Dia buat pondok. Adalah tinggi ni tinggi dada. Abang, sepatah 2 kata sampai sini abang nak cari apa hang? Nak cari apa? Apa-apa. Ha? Nak apa-apa. Yelah nak cari apa? Memanglah apa abah takkan apa pangan. Apa baju, apa makanan. Macam lah. Kalau hak Ana beli. Apa pangan? Sebab mata mana? Sebab mata. Okey, sebab mata. Apa pangan tu? Oh, kurang smart lah. Jatuh saham sikit. Okey, sebab mata. Abang tak tulis pun dalam grup nak order apa? Abang ada payah dia ikut. Kata nak order. Dia dengan Macam tu. dia punya gerai dah apa tak tengok lah. Dia punya Mana cat tadi? Oh dia buat Tadi apa video call dia? Dia dah restore balik lah? Ah. Restore balik? Di rumah kawan dia. Sekali ajak dia? Dengan sekali ajak aku tu. Aku video call tadi kan dia ni. Tengah Sekali restore. ajak dia. Ha? Sekali ajak dia. Dulu sekali ajak belum lah. Dah turun tangan lah.
Balong kalau pek bangah, pek hang lah. Banyak tu telefon. Mana ada orang dapat dekat pun kita pakai tu. Dia tengok saji kat mana ada ke tak. Ya, satu, dua. Cik ini tak ada saji. Tak saji dekat sini, ni tak ada saji ya. Oh, tak ada saji ah. Hari tu bulan berapa dah? Kat sini tu saji. Dia tak ada lah. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ni kita ada kat Tokyo Town. Okey, bersama dengan Jeng Jeng Jeng. Apa ada macam ni lah. Anak beranak. Macam mana hari ni? Hari ni kita sampai ni. Start pada pagi tadi. Macam mana cuaca? Hujan. Hujan. Hujan ke kabus? Kabus. Kabus kan? Oh. Sejuk tak? Memang sangat sejuk lah. Gerak. Balong kan? Sejuk ni. Gerak daripada Sungai Petani pukul berapa? Pukul 3. Pukul 3. Oh. pagi. Lepas tu singgah berapa kali? Singgah banyak kali Banyak lah. kali lah. Banyak kali. Oh. Kat Penang singgah. Hari ni nak bawa balong pergi tengok salji tak ada sampaian. Pagi tak ada. Okey. Sebab hujan. Kita tengok dulu. Patutnya dia orang turunkan salji kat sini kan. Tapi hari ni nasib kurang baik lah. Salji tak ada. Tengok muka orang tak dapat main salji. Macam mana belum? Berapa tempat dah kita pergi hari ni? Tempat tak. Banyak tempat. Pertama kita pergi mana? Makan. Makan apa pagi tadi? Sarapan makan apa? Makan betul hak kecil. Bahan mushroom. Mushroom soup. Oh. Tengoklah. Macam mana sedap tak mushroom soup? Ayam pandan. Dengan nasi ayam pandan. Nasi lemak pandan lah. Oh, mushroom soup kita makan dekat Tea Valley 3. Nasi lemak pandan kita makan dekat Teh Habu. Oh, okey. Okey. Di sini kita ada master kita. Mic tak buka pun. Oh, macam gini? Tak boleh Boleh. Bersama dengan kita bawakan atlet daripada CPI. Macam mana nak zoom? Okey, ni atlet kita yang mewakili CPI. Imam pun boleh dia. Tok Imam. Okey. Macam mana perasaan ini? Syok. Okey. Jom kita tengok keadaan kat Tokyo Town. Dia nanti tak kuat ke kakak? Ni ambil gambar tadi ni kan. Macam inilah suasana Tokyo Town kalau malam.
Penuh orang jugalah cuti perayaan Tahun Baru Cina ni. Okey. Bus boleh selfie untuk ambil gambar. Tengok ada cermin. Couple-couple boleh lah selfie. Okey. Pusing lah. Ya. Oh, tadi lupa pakai mic. Dah. Macam mana perasaan pergi Tokyo Town kali ni? Apa kamera itu? Tak tahu. 3 kali tekan. Dekat mana? 3 kali. 1, 2, 3. Oh, okey. Sekejap kita tukar. Apa perasaan pergi ke Tokyo Town kali ketiga, keempat? Oh, dah pandai cakap Jepun okey. Jom tengok keadaan keliling. Macam tekan yang ni untuk kita zoom. Tak boleh. Tekan sekali. Tak boleh. Macam mana nak buat zoom tu? Tak ingat lah. 1, 2, 3. Hai. Dia repeat aku. Pusing. Dah jom. Jom kita tengok gerai-gerai yang ada. Dah ambil lah gambar dia orang mana-mana tempat situ ke apa ke. Oh, ini dia. Bas bergerak. Abang Long nak naik bas ni? Tak mau? Best. Abang Long tak nak naik. Aduh. Ada mic mangga kat sini? Mic? Ada. Sebab mangga tak nampak. Okey, ni kedai buah sayur-sayuran. Ini kedai air. Ini kedai kek. Delicious. Destination. Kita dah kenyang lah makan dekat makan malam. Okey lah, boleh tengok suasana dekat Tokyo Town. Ambil. Sebaik hang. Muka orang lain. Kita telah kemalangan sebentar tadi. Okey. Tengok ada menara Tokyo. Tokyo Town Cameron. Yang pengikut setia. Pak Ngah dia dah hilang, dia pergi toilet. Okey, lagi sekali. Tak penat binatang tu. Okey, kat sini gerai makan pun banyak. Okey. Ini bunga-bunga hiasan yang dia orang buat untuk hias. Okey. Ni je lah yang ada kat Tokyo Town. Kalau anda teringin untuk sampai, silakan. Abang Long berapa kali dah sampai sini? Ni first time ah. Oh, okey. Ha? Ini apa ni? Oh. Ni ada booth untuk tangkap gambar ni. Dia buat macam newspaper lah. Boleh try lah. Okey, bye. Okey, kita sambung record. Oh, ada lagi kawasan kat sini. Tak tahulah pula. Okey. Abang Long belakang. Tengok sini. Oh, luas lagi kat sini. Oh. Ini apa ni? Main tikam-tikam ke? Macam fun fair. Oh. Jom. Ini kedai.
Tikam-tikam ke apa tak tahu. Okey. Pusing kat sini pun sampai balik ha. Wow. Nampak sedap. Tapi kita dah kenyang makan kat pasar malam tadi. Banyak ada kedai cenderamata pun ada. Okey. Dekat sini ni apa? Oh, tempat makan, kedai makan. Okey, kita dah sampai dekat nak balik lah. Nak turun dah. Okey.